Hari ni aku kat Malaysia Bike Show. Aku test beberapa motor yang aku teringin nak own tanpa membelinya. First kali motor idaman aku CF Moto 450 MT. First impression aku, seat height motor ni 820mm je dan senang gila aku nak panjat. Nice. Ui, sedap siut sitting position. Ui, clutch dia ringan tu. Ui, susah juga nak masuk neutral dia. Rizal kat depan, Rizal try All-Trike 450. Tapi memang kalau off-road motor ni, kaki aku sampai weh. Damn. Memang sitting position sedap nak mampus weh. Shit lah. Oh, memang sedap weh. Oh shit. Sedap weh. Beza KTM aku kasar. KTM ni kasar. Yang ni smooth weh. Riding position dia sedap siut. Memang sedap weh motor ni. Okay, aku rasa dia punya suspension pun lagi lembut. Beza dengan aku punya KTM 390, memang lagi lembut. Yang ni dia langgar bump kan. Oh shit. Dia punya shifting pun sedap gila. Shifting dia smooth weh. Untuk stand up sedap weh. Aduh, ini memang set the benchmark lah. Aku dah rasa lah perbezaan teknologi KTM aku yang dah beberapa tahun beza dengan yang ni, dengan smoothness yang ni, dengan sitting position dia. Oh, sedap gila. Man, aku rasa paling aku suka memang sitting position lah. Sangat relax. Position kaki memang sangat relax. Seat height rendah. Memang sedap gila. Totally different feel. So kalau aku naik KTM 390 aku tu, dia macam merempit lagi tau. Oh, bunyi dia pun. Aku nak try yang Rizal naik All-Trike 450 tu. Pasal enjin dia sama, tapi sitting position yang ni lagi rendah. Aku suka lah 450 ni. Aduh. Oh damn, I love it man. Tapi yang ni ada masalah sama macam KTM nak masuk neutral dia. Ya Allah, susah Enjin dia lembut. Enjin sama. Aku pakai All-Trike 450. Dia punya lean dia, takut aku. Kenapa dia sengit semacam. Okay, All-Trike ni interestingly, dia motor yang share sama enjin dengan 450 MT. So aku akan expect the smoothness yang sama. Tapi sitting position lain. Yang ni memang lagi tinggi daripada 450 MT. Aku rasa 450 MT tu lagi friendly lah. Okay, susah masuk neutral. Semua motor sama Aku ingatkan KTM je. Ya, susah shoot nak masuk neutral. Boleh, tapi dia kasar sikit. Totally lain karakter shoot. Bunyi sedap. Aku rasa bunyi lain sikit pada 450 MT. Brake dia tinggi. Damn. Malangnya bateri kamera aku habis, tak sempat dengar aku membebel. Aku tak berapa suka sangat All-Trike ni pasal dah merasa 450 MT yang sitting position sedap, suspension lagi lembut, dan aku rasa power delivery 450 MT lagi constant dan tak jumpy. Okay, next bike yang boleh kata saing-saing dia tapi tak berapa adventure, more ke arah enduro. Okay, so kat sini aku nak try 390 Enduro R. Dia macam kalau aku tak nak main adventure, aku boleh ke arah Enduro R kan. Tu idenya lah, idenya. So Enduro R ni enjin baru
Dia lagi tinggi pada motor aku, tak silap aku lah. So aku tak tahu aku sampai ke tak. Mampu takut. Aku kena bagi orang depan jalan dulu, baru aku jalan. Pasal aku tak sure macam mana aku nak tolak tongkat ni kalau aku tak sampai. Mampus. Abang jangan video. Tak. Okey. Macam mana Macam mana nak menaikkan tongkat kalau aku tak sampai? Ni kalau tak sampai, saya nak naikkan tongkat macam mana kalau tak sampai sebelah sini? Abang kena tinggikan motor tak? Macam ni Tinggikan motor, naikkan. Abang nak saya tolong. Itu ada. Tolong naikkan tongkat sekejap lagi. Mak tak sampai lah. Oh sorry. Itu dia. Aku punya first time naik 390 Enduro weh. Lepas tu dia minta aku stop pula tu. Haram betul. Boleh lah. Kaki aku sampai lah sebenarnya. Tapi nak naikkan stand tu macam mana? Aku tak faham. Okay, since tadi aku dah datang pada CF Moto 450 kan. So sekarang aku balik ke KTM balik. Memang enjin KTM ni dia kasar. Ini sedap weh. Dia lain lah. Sumpah lain. Bawa 450 tadi tu smooth gila. Ni yang tak best ni. Motor ni memang bukan untuk bandar. Pasal aku tak cukup ketinggian. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Aku nak reach ke bawah. Siapa weh? Aduh. Dekat traffic light ni aku sakit pinggang. Motor ni bukan untuk traffic light. Memang untuk nak pergi masuk bandar. Motor ni memang untuk masuk hutan. Bukan aku nak buat daily. Memang tak ni. Ni memang motor hobi weh. Memang kasar. Memang enjin KTM ni lain lah. Memang lain lah KTM. Tapi dia macam bila aku bawa ni balik, dia rasa lah ada karakter sama macam motor aku sebelum ni. Dia kasar. Yup, karakter dia sebiji aku punya motor. Dia nakal. Dia memang nakal weh. Itu satu benda yang aku rasa beza dengan KTM. KTM dia kasar, lepas tu dia minta menekan. Dia meminta. Tolonglah. Takat ni je ke? Come on lah. Weh, be a man. Itu beza dia lah. So aku rasa kalau 450 MT tu, dia untuk nak daily memang comfortable gila lah. Wow. Tapi ini macam aku tak rasa benda yang baru. Pasal feeling dia sama macam aku punya motor. Sebiji sama. Tapi dia punya stable dia memang stable. Lepas tu dia tak rasa berat. Motor aku rasa berat. Yang ni kalau aku nak daily macam sebenarnya kat traffic light kurang takut lah. Pergi dia. Mungkin pasal aku tak push lagi aku punya motor macam ni kan. Dia punya quick shift pun sedap. Mamat depan ni pandai. Dia nak test off-road. Dia nak tahu off-road. Aku pun teringin nak tahu. Pasal kalau setakat try on road, apa pun tak rasa kan. Motor ni bukan untuk road. Kalau aku akan pilih yang mana kalau duit bukan an issue. Tapi enjin ni panas je. Kalau duit bukan an issue dan ikut apa yang aku nak, memang aku akan ambil 450 MT lah. Lagi senang bawa. KTM ni dia agresif, dia meminta. So nak cakap comfort tu tak. Pasal suspension dia keras, beza dengan 450 MT tu. Tapi aku tak tahu kalau off-road macam mana rasa pakai 450 kan. Pasal dia suspension lembut kan. Yang ni memang rasa keras. Maybe untuk dia absorb impact lagi kuat kot. Memang pergi dia best. Aku suka motor yang agile. Patut naik ni baru betul. Ni setakat jalan raya pada. Betul off-road.
Adakah aku akan beli? Kalau duit tak lebih. Pasal aku tak rasa motor ni aku akan buat daily. Aku akan suffer. Aku lagi enjoy aku punya 390 ADV. Aku tak suka. Tak sampai. Adakah di isu yang sama nak masuk neutral susah? Oh tak, senang. Oh macam sama. Oh macam sama. Tapi aku teringin lah untuk melenjan motor ni off-road. NKS tolong bagi pinjam kat aku Sat. Please, sikit je aku nak try. Sikit je aku nak try, sikit je. 390 Enduro R. Tapi harga dia 28,000 tau. 28,000 actually not bad. Okay, awesome. Aku nak try lain pula. Okay, sekarang aku nak test CF Moto Dual. CF Dual. Oh, tu dia. Macam best. Pick up dia lain macam Uish, serius lah. Betul weh, pick up dia lain macam weh. Macam nakal je motor ni. Uish. Aku lepas clutch sikit je weh. Nakal motor ni. Dah lah senang masuk neutral. Aku dah shock pula dengan motor-motor meminta ni. Adakah ini akan menjadi aku punya first CF motor? Tak mampu nak beli yang 450 MT kan. Kaki pun sampai just nice. Lepas tu dia ringan. Grip dia macam kurang best. Aku tak pakai glove, so jadi tak best sikit. Oh, ini sitting position macam motocross tau. Pasal aku memang akan duduk depan habis weh. Dia bukan belakang, dia memang depan habis. Bukan untuk touring lah kot. Mati dah. Buat malu weh. Cara aku duduk ni pun aku rasa dia memang untuk off-road weh. Bukan untuk road ni. Nak touring-touring tak ada makna je nak touring. Oh, dia punya brake belakang dia agak dalam. Smooth lah. Enjin ni pun smooth. I like her. Tapi kenapa aku kena justify motor ni bila aku punya KTM 390 boleh buat off-road juga? Aku rasa ni more ke arah enduro lah. Oh, brake belakang dia dalam. Siut, aku tak biasa. Panjang gila. Tekan bang, tekan. Okey, dah rasa lah. Bila bawa 200 ni, dia adalah kekurangan dia. Tapi motor ni memang bukan untuk road ni. Memang untuk off-road. Aku rasa macam ground clearance dia tinggi. Kalau bawa touring ni, penat lawan angin ni. Tapi ini bukan tempat untuk test dia. Motor ni memang lagi ringan daripada aku punya KTM lah for sure. Ini kalau dia bagi aku ni, aku duduk sebelah kiri try off-road. Ni kalau bagi Chan aku ni, aku bagi off-road je ni. Bukan untuk road ni. Brake dia aku rasa jauh sangat. Benda tu boleh adjust lah. Tapi kalau lah benda ni murah, memang berbaloi dah. Hanya aku nak bezakan motor ni dengan T250X je. Kategori 250. Mana yang paling best? Memang untuk climbing macam best lah. Position bila diri best gak. Kalau dia murah aku okey. Kalau dia mahal aku tak okey. Tapi aku rasa dia below 10k ni. Best lah. Aku suka. Project Learn Thinker, watch the motor rise. Project Learn Thinker, optimize. Dirty hands clean, see the vision in the eyes. PLTO, from the chatty floor to the open skies.